Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya D dan selamat datang ke video SM Collector. Hello guys, okay, hari ini saya nak unbox dan saya nak review Kamen Rider DIY daripada LDCX. Okay, ini adalah blind box. So dalam dia dah random. Okay, so kita dah buka 3 kotak. Ini adalah kotak yang keempat. Okay, so sebelum ni kita dah dapat Kamen Rider Kids, Kamen Rider Zio dan Kamen Rider OO. So kita just tinggal lagi 3 rider sahaja yang kita belum dapatkan. Okay, so kita tinggal lagi Kuga, Kamen Rider W dengan Kamen Rider 01. Okay, so kita akan buka kotak ni. Kita tengok kita akan dapat watak apa kali ini guys. Okay, alright, jom kita buka sekarang. Let's go. Okay, so kita dah buka kotak dia. Okay, so untuk LDCX kali ni dia simple je. Dia macam ni je guys, satu packing saja. So kita buka terus, tengok dapat Kamen Rider apa guys. Alright, let's go. Okay guys, Kamen Rider apa kali ni? Alright, kita dapat Kamen Rider W. Okay, cantik Okay, ini adalah belt Kamen Rider W. Alright, so dia adalah bekas. Okay, dia buka saja. Boleh tak barang dalam ni, boleh tak duit shilling ke, ataupun boleh tak figure dia sendiri. Ni figure dia. Oh, cantik. Okay, nice. Dia punya detailing dia simple je, tapi cantik dia buat. Okay, sesuai untuk display. Kalau display ni memang cantik betul. Okay guys, so ini dia Kamen Rider W. Okay, jom kita buka sekarang. Okay, Kamen Rider LDCX DIY ni simple je. Dia bagi kepala. Okay, kepala, badan, kaki, tangan, settle. Okay, so ini kepala dia, comel. Okay, ni bagian badan. Okay, bahagian tangan dan bahagian kaki. Okay, jom kita pasang. First kita pasang bahagian tangan dulu. Tangan sebelah. Okay, kita pasang kaki. Kaki sebelah. Dan last sekali kita pasang kepala. Ok, dah pun siap. Kamen Rider DIY by LDCX Kamen Rider W. Cantik. Cantik guys. Ok, simple. Dan ni belt dia. Ok, so ini adalah bekas. So kita boleh buka dan kita boleh simpan Kamen Rider ni dalam ni. Okay, dan boleh dibawa ke mana-mana lah. Okay, untuk boleh kita buat travel, boleh nak buat rumah kawan-kawan ke, nak tunjuk kawan. Nice. Okay, so yang ni dia ada clip. So clip ni boleh sangkut dekat bag ke, sangkut dekat seluar ke. Okay, so memang nice. Okay, dia untuk perhiasan tu dekat diri kita tu memang cantik lah. Okay, so detailing belt dia cantik Okay, so ni Kamen Rider W. Nice. Okay, so korang boleh display, letak dekat atas ni, dan letak dekat dalam rak ke, ataupun dekat meja ke. Nice kan? Okay, simple tapi nice. Okay guys,
So itu saja video unboxing kita pada kali ini. Thanks for watching guys. Bye bye.